Selamat datang ke sesi penerangan kita kali ini. Hari ini kita nak bongkar satu topik menarik dari dokumen analisis tentang prinsip dan konsep pembangunan sesebuah negara. Kita selalu dengar di berita tentang angka berbilion ringgit dan peningkatan keluaran negara kasar. Tapi adakah nombor-nombor gah ni menceritakan kisah sebenar tentang kesejahteraan kita semua? Jom kita rungkai sama-sama. Cuba fikir sejenak. Kalau sesebuah negara tu jadi lebih kaya, adakah rakyatnya secara automatik jadi lebih bahagia dan sejahtera? Menarik kan? Kita selalu andaikan poket negara yang tebal, maksudnya hidup rakyat pun mesti selesa. Tapi, analisis dokumen ni mendedahkan satu realiti yang agak mengejutkan. Rupa-rupanya, ada jurang yang sangat besar antara sekadar buat duit dengan membina tamadun. Okey, masuk ke bahagian pertama, bagaimana dunia dibahagikan. Sebelum kita sembang pasal kualiti hidup, mari kita lihat dulu macam mana institusi antarabangsa mengkategorikan negara-negara di dunia. Pendekatan konvensional ni selalunya memang bergantung bulat-bulat pada ukuran kewangan. Teks ini merujuk kepada klasifikasi yang dibuat oleh Bank Dunia pada tahun 1997. Mereka bahagikan dunia kepada 4 kategori pendapatan: pendapatan rendah, sederhana tinggi dan pendapatan tinggi. Poin utamanya di sini, klasifikasi ini dibuat secara ketat, semata-mata berdasarkan keluaran negara kasar atau KNK per kapita. Maksudnya mereka ambil keseluruhan nilai ekonomi sesebuah negara dan bahagikan dengan jumlah penduduk. Ia satu ukuran metrik yang sangat kuantitatif. Semuanya pasal nombor. Dan data ini, memang jelas tunjukkan betapa besarnya jurang kekayaan global. Jepun, sebuah negara berpendapatan tinggi, merekodkan KNK per kapita sebanyak $39,640 Amerika. Manakala Kenya pula, hanya $280. Bezanya bukan sikit-sikit ya. Ini adalah jurang yang betul-betul menggegarkan minda tentang macam mana kekayaan diagihkan di muka bumi ni. Selain daripada tahap pendapatan tu, dokumen kita juga terangkan model klasifikasi yang lebih klasik, iaitu model 3 dunia. Dunia pertama, dunia kedua dan dunia ketiga. Apa yang buat saya betul-betul terkejut masa meneliti dokumen ni, negara dunia ketiga sebenarnya merangkumi 2/3 daripada keseluruhan populasi dunia. Bayangkan, 2/3. Ini maknanya majoriti besar penduduk bumi ni tergolong dalam kategori negara sedang membangun, negara pengeluar minyak atau negara miskin. Bila kita letakkan kedua-dua dunia ni bersebelahan, kontrasnya memang sangat ketara. Dunia pertama wakili negara-negara berindustri di Eropah Barat dan Amerika Utara yang taraf pendapatannya sangat tinggi. Sebaliknya, dunia ketiga di benua Afro-Asia dan Amerika Latin didominasi oleh negara sedang membangun dengan masalah kemiskinan yang tinggi. Perbezaan ni bukan setakat pada bangunan atau jalan raya, tapi pada asas kelangsungan hidup hari-hari. Jadi, itu bawa kita kepada bahagian seterusnya, realiti negara membangun. Jom kita ketepikan sekejap angka makro tadi dan tengok realiti sebenar di lapangan. Macam mana rupa sebenar kehidupan di negara membangun ni? Dokumen ini memperincikan ciri-ciri dan cabaran yang mencengkam negara-negara membangun. Taraf hidup mereka rendah, kemiskinan merata-rata dan memang ada kekurangan teknologi yang kritikal. Lepas tu, ada satu konsep menarik yang dipanggil dualisme ekonomi. Ini bila golongan maha kaya dan golongan fakir miskin wujud dalam ruang yang sama. Pencakar langit yang gah tu entah-entah cuma beberapa kilometer je dari kawasan setinggan yang serba kekurangan. Inilah realiti pahit yang dikupas secara mendalam dalam dokumen ni. Seterusnya, pertumbuhan melawan pembangunan. Kenapa bila negara jana lebih banyak duit, ia tak secara automatik hasilkan masyarakat yang lebih baik? Dekat sinilah terletaknya mesej paling penting dalam penerangan kita hari ini. Pertama sekali, mari kita takrifkan apa itu pertumbuhan ekonomi. Senang cerita, ia berlaku bila angka-angka jadi lebih besar. Ada peningkatan dalam keluaran barangan, perkhidmatan atau pendapatan per kapita. Bayangkan macam ni, anda dapat kenaikan gaji yang agak lumayan bulan ni, tapi gaya hidup anda tak berubah langsung. Anda cuma ada lebih banyak duit di dalam bank. Anda berkembang dari segi kewangan, tapi hidup anda macam tu jugalah. Sama je prosesnya dengan sesebuah negara. Tapi, berbeza dengan pembangunan ekonomi, skala dia jauh lebih luas. Ia bukan sekadar duit makin bertambah. Ia adalah pertumbuhan keuangan yang betul-betul digunakan untuk cipta perubahan struktur ekonomi dan majukan masyarakat. Guna analogi gaji tadi kan, pembangunan ekonomi ni berlaku bila anda guna kenaikan gaji tu untuk beli makanan yang lebih berkhasiat, baiki bumbung rumah yang dah bocor dan hantar anak-anak pergi sekolah yang lebih baik.
Ia satu peningkatan kehidupan yang menyeluruh dan holistik. Jadi nampak tak perbezaan antara kedua-dua konsep ni sangat kritikal. Dokumen sumber kita tekankan satu poin yang cukup tajam. Ada negara yang nampak pendapatannya melonjak naik tapi rupa-rupanya keuntungan tu dikaut oleh entiti asing dan terus dibawa keluar manakala orang tempatan terus hidup susah. Kalau kekayaan tu cuma dirasai oleh segelintir orang dan tak libatkan penyertaan rakyat tempatan secara saksama, itu sekadar pertumbuhan. Pembangunan sebenar sebaliknya menuntut keadilan dan manfaat yang dikongsi bersama. Kita masuk ke bahagian penutup, mengukur kualiti hidup sebenar. Mari kita beralih dari teori kepada bukti nyata untuk tengok macam mana pembangunan sebenar betul-betul mengubah kehidupan manusia. Sebagai contoh, ambil kumpulan negara berpendapatan rendah macam Ethiopia. Tahu tak, peratus jangka hayat semasa lahir di sana cuma 49 tahun. Dan yang lebih membimbangkan, kadar buta huruf berada pada paras 65%. Dekat sinilah kita nampak impak sebenar bila pertumbuhan tak ditukar jadi pembangunan. Kesannya terus diterjemahkan kepada kehilangan nyawa di usia muda dan terhalangnya akses kepada ilmu pengetahuan asas. Sekarang, cuba kita bandingkan data tadi dengan negara berpendapatan tinggi. Macam langit dengan bumi. Di United Kingdom atau Jepun, jangka hayat melambung cecah 80 tahun. Kadar buta huruf pula jatuh mendadak kepada kurang dari 5%. Pembangunan ekonomi yang terancang dan fasiliti penjagaan kesihatan serta pendidikan yang baik dah bagi rakyat mereka peluang bukan sahaja untuk hidup lebih lama, tapi untuk berkembang dengan potensi penuh. Bukti dari teks ni juga kaitkan dengan beberapa aspek sosial yang lain. Negara yang tahap pembangunannya rendah biasanya memang bergelut dengan kadar kematian bayi dan kadar kesuburan yang tinggi. Tapi proses pembangunan sebenar akan menekan kadar kematian bayi ke paras yang sangat minimum dan yang paling ketara, pendaftaran pelajar masuk universiti akan melonjak naik dengan pantas. Pembangunan mencipta tenaga kerja mahir untuk membina masa depan. Kesimpulannya, dari penerangan dokumen ini, kita boleh nampak apa sebenarnya penanda aras untuk mengklasifikasikan sesebuah negara tu dah berjaya membangun. Ia bukan lagi sembang pasal berapa bilion dolar dalam reserve negara. Kita kena tanya, adakah penjagaan kesihatan makin baik? Adakah berlaku perbandaran yang terancang? Adakah corak ekonomi dah mula beralih ke arah kepakaran industri? Perubahan struktur yang menyeluruh macam inilah yang kita cari. Dan ini bawa kita kepada kemuncak penjelasan kita hari ini. Segala maklumat dari berpuluh muka surat laporan tadi sebenarnya boleh disimpulkan dalam satu formula mudah tapi sangat berkuasa. Dengan ni pembangunan ekonomi sama dengan pertumbuhan ekonomi campur keadilan sosial. Ini adalah definisi mutlak dalam teks. Maknanya, nak tak nak memang kena ada pertumbuhan ekonomi tapi ia mesti ditambah dengan elemen kritikal, keadilan sosial. Tanpa keadilan sosial, ia hanyalah angka di atas kertas. Kosong tanpa jiwa. Okey, poin-poin utama pun dah kita rungkaikan. Sesi kupasan kita kali ini ditutup dengan satu persoalan yang wajib kita renungkan bersama-sama. Bila anda tengok sekeliling anda hari ini, tengok data kewangan dan deretan bangunan baru yang megah, tanyalah diri sendiri, berdasarkan apa yang kita teroka dari dokumen tadi, adakah negara anda sekadar berkembangsakan mengejar kekayaan atau adakah ia benar-benar membangun dengan mengangkat darjat, maruah dan keadilan sosial bagi setiap rakyatnya? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab bersama saya menyelami topik yang cukup membuka mata ni.